Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nom nak share satu resepi yang memang selalu jadi penyelamat waktu lapar tengah malam ataupun menu hujung bulan yang jimat tapi puas hatilah. Iaitu sambal ikan bilis sirih garing. Ni bukan saja ringkas tapi ada nostalgia tu, teringat masa duduk asrama. Lauk ni lah kan jadi penyelamat bila lapar. Dalam video ni Cik Nom akan share tips penting untuk dapatkan ikan bilis dan kacang tanah yang betul-betul rangup, kekal lama walaupun kita simpan lebih sebulan. Kemudian cara kita tumis sambal tu sampai cukup masak. Hasilnya, korang tengoklah, sambal yang pekat berkilat, memang sedap dan tahan lama. Tapi boleh ke tahan lama ni? Paling best makan pula dengan nasi panas-panas ataupun bubur, memang bertambah-tambah. Makan dengan roti pun boleh. Okey, jom kita mula sediakan bahan-bahan. Cik Nom nak potong kasar bawang besar, 1 biji dah cukup. Bawang merah kecil. Ni halia. Dan juga bawang putih. Semua bahan ni masuk dalam blender dan kisar sampai halus. Biar senang masa menumis nanti. Sambal tu halus je, bergaul cantik dengan ikan bilis dan kacang. Next, cili kering. Cik Nom gunting cili ni. Kalau nak kurang pedas, korang boleh campur dengan cili yang gemuk tu. Biji cili kering ni kita buang supaya sambal tak jadi terlalu pedas ataupun jadi berbiji sangat ke, pahit ke apa ke. Lepas tu masuk dalam periuk. Tuang air agak tenggelam dan rebus sampai lembut. Bila dah lembut, masuk dalam blender. Kita kisar dengan sedikit air sampai halus. Okey, untuk ikan bilis pula, Cik Nom guna ikan bilis pangkur ni. Belah dua, buanglah perut dia yang kotor-kotor semua. Basuh bersih. Kemudian, kita kena toast betul-betul sampai kering. Penting ya, kena toast sampai kering ni. Kalau tak, bila kita goreng nanti, masih berair, ikan bilis tu susah nak jadi garing. Untuk kacang tanah pula, ramai tanya Cik Nom, macam mana nak bersihkan? Cik Nom suka bilas sikit dengan air masa nak goreng nanti, supaya hilanglah sikit habuk-habuk ke apa kan. Tapi kita jangan basuh awal sangat. Cukup sekadar bilas saja dan basuh masa dekat-dekat nak goreng. Kalau awal sangat, nanti kembanglah, lembik pula kan. Okey, sekarang kita mula proses menggoreng. Panaskan minyak yang agak banyak dalam kuali. Bila minyak dah betul-betul panas, boleh tuang masuk kacang tanah yang kita dah basuh, dah toastkan kering. Lepas masuk je, kacau-kacau sekejap. Dan korang perlahankan sikit api. Lepas tu kerap kacau sampai warna kacang tanah bertukar jadi terang sikit. Boleh ambil 1-2 kacang tanah ni. Lepas tu korang cuba gigit masa masih panas tu. Bahagian luar mesti ada macam rangut sikit. Kulit pun kita nampak dah kering. Tapi bila gigit dalam dia ada rasa liat sikit. Jangan risau, boleh angkat je. Bila dah sejuk nanti akan jadi garing sepenuhnya. Dan kalau korang rasa macam dah terlebih goreng pula, bila gigit tu macam ini dah masak ni dan takut hangit ke apa kan, cepat-cepat angkat, tuang dalam pinggan. Lepas tu sejukkan kacang tu dengan kipas. Proses masak kacang ni belum stop sepenuhnya. Sampailah dia sejuk. Dengar ni, kacang ni masa lepas dah Cik Nom angkat tadi, ada bunyi macam krik-krik dekat dalam dia. Maksudnya, proses masak kacang ni belum stop sepenuhnya. Sekarang kita boleh goreng ikan bilis pula. Pastikan minyak tu kena betul-betul panas. Tipsnya, korang jangan goreng banyak sangat.
Jangan masuk ikan bilis banyak sekaligus. Kena goreng batch by batch. Agak-agaklah dengan minyak dalam kuali tu. Kalau kita masuk banyak sangat, nanti suhu minyak akan turun. Bila turun, minyak tak panas, ikan bilis akan jadi liat lah, tak rangup. Kacau sampai bunyi desiran dan buih-buih minyak tu makin hilang. Bila dah makin hilang, itu tandanya bilis dah nak kering, nak rangup lah. Okey, ni boleh angkat dan toskan minyak. Ada tips, boleh tambah sikit cuka makan lah masa goreng. Hasilnya akan jadi ekstra rangup. Lepas tu ulanglah beberapa batch sampai habis semua ikan bilis. Sekarang masa untuk masak sambal. Panaskan balik minyak tadi. Boleh tambah minyak yang baru kalau sikit sangat. Minyak pun tak bolehlah sikit sangat nak masak sambal ni kan. Tumis bahan kisar halus, iaitu bawang dengan halia. Kacau sampai air bawang kering. Tips ni memang penting. Kita kena goreng, keringkan air bawang. Lepas tu baru masukkan paste cili. Masa ni memang kena rajin kacau. Kena tumis tu sampai pecah minyak dan jadi sedikit garing. Bau pun dah harum semerbak. Kemudian boleh masukkan pati asam jawa. Kalau tak ada, boleh ganti dengan 1 keping asam belubur. Masuk asam jawa pun tak ada masalah. Kita kena kacau sampai kering air je. Dan ni boleh masukkan gula Melaka. Cik Nong guna gula Melaka yang mini. Fungsi ni bukanlah sekadar nak bagi manis. Kalau guna gula Melaka, sedap lagilah kan. Lepas tu gula ni akan buatkan sambal lebih pekat. Nanti bila kita gaul dengan ikan bilis dan kacang tu, lebih melekat elok lah. Jangan lupa tambah garam. Sambal ni kena masak api perlahan dalam lebih kurang sejam ke, sampai warna sambal jadi lebih gelap dan minyak tu naik cantik. Dan ni cube pati ikan bilis untuk rasa umami. Bolehlah korang nak guna serbuk seasoning yang lain, tak ada masalah. Satu lagi ni gula batu. Boleh juga nak tambah. Betul orang untuk lebih crunchy lah rasa sambal ni bila kita bergaul tu. Sambal kalau basah sangat pun, bila kita gaul nanti, tak rangup lah. Sekejap je dah lembik. Dia nak kena ada satu point yang dah kering tapi tak terlalu garing. Okey, ni langkah yang paling penting. Bila sambal dah siap, kita kena sejukkan dulu. Cara Cik Nom untuk asingkan minyak dengan sambal, tolak sambal ke tepi kuali, tolak naik. Nanti minyak tu akan turun ke bawah. Okey, dah macam ni, boleh keluarkan minyak. Tapi janganlah keluarkan semua. Kering pula lah sambal kita nanti. Tinggal juga minyak sikit untuk flavor dan juga untuk moist lah. Dah sejuk betul-betul ni, barulah kita gaulkan dengan ikan bilis dan kacang tanah goreng. Gaul perlahan-lahan, kacau supaya bilis tu taklah hancur. Biar sebati semuanya. Proses ni memang kena sabar juga. Sebab itulah kalau nak buat tu, alang-alang buatlah banyak sekaligus. Boleh tengok hasilnya kan, sambal bilis sira yang garing, berkilat cantik, memanggil-manggil lah makan dengan nasi panas. Boleh juga kita hidang dengan comfort food macam bubur ke, makan dengan roti keping pun sedap. Nak tambah lauk macam telur goreng mata, kuning tu kasih cair. Memang dah cukup dah. Sambal ikan bilis ni kita boleh simpan dalam bekas kedap udara. Bahagikan kepada bekas-bekas yang kecil supaya kualiti rangup tu kekal lebih lama. Okey, Cik Nom recap ya tipsnya. Ingat, gaul ikan bilis dan kacang tu hanya bila sambal dah betul-betul sejuk. Kalau tak nanti tak rangup dan cepat lemau. Dan yang penting masa menumis sambal tu kena slow lama biar betul-betul sambal tu kering dan pecah minyak. Itulah dia resepi sambal ikan bilis sira garing, ringkas dan sangatlah praktikal. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!